Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami wakil daripada SMK Ahmad yang terdiri daripada 3 orang ahli. Saya Nur Alia Kristina dan ini rakan-rakan saya. Saya Ainul Madia. Dan saya Zara Rani Adilia. Kami telah menghasilkan sebuah aplikasi yang bernama Eco Point Tracker. Aplikasi ini dihasilkan kerana sekolah kami dipenuhi dengan sampah sarap akibat daripada murid-murid yang sering membuang sampah merata-rata. Selain itu, aplikasi ini juga dapat menolong murid-murid yang kurang berkemampuan untuk membeli alat persekolahan seperti alat tulis, watercolour dan lain-lain. Di samping itu, aplikasi ini juga dapat membantu menyedarkan murid-murid tentang cara membuang sampah yang betul. Alia, hati-hati. Siapalah yang buang botol ni kat sini? Ada banyak lagi lah. Banyaknya sampah dekat kita punya sekolah ni. Cikgu. Ya? Tadi kami ada 7 botol kat sana. Kami nak minta tolong sikit. Kami nak minta tolong cikgu isikan nama kami dekat dalam app Eco Point Tracker tu boleh? Oh, okey, baik. Kejap, cikgu keluarkan phone dulu. Okey. Sekarang cikgu nak minta IC kamu. Boleh? 9512 9512 0702 0702 5904. 5904. Baik. Sekejap nak. Okay, cikgu. Okey, kamu Kristina binti Ahmad. Cikgu nak ambil gambar dulu untuk bukti kita semula. Boleh? Boleh. Okey. Alright, siap. Jadi dekat kami dah ada mata ganjaran untuk 2 botol yang kamu kita semula hari ini. Terima kasih dah sebab berjaya menghijaukan sekolah kita dan membersihkan sekolah kita. Okey. Terima kasih sangat. Terima kasih, cikgu. Ya, sama-sama. Mula-mula sekali, kita perlu menekan aplikasi Eco Point Tracker. Pada muka halaman aplikasi ini, akan dipaparkan nama aplikasi, nama sekolah, syarat dan juga moto. Aplikasi ini berbeza dibanding aplikasi yang lain kerana aplikasi ini mempunyai pilihan pemenang mengikut mingguan dan juga bulanan. Di paling bawah halaman ini, terdapat butang sertai cabaran. Apabila butang ini ditekan, ia akan memaparkan halaman kedua. Di halaman ini, murid perlu memasukkan nombor kad pengenalan mereka, lalu tekan butang masuk sistem. Apabila butang ini ditekan, sistem akan membuka halaman yang seterusnya dan memaparkan biodata murid seperti nama murid, kelas dan juga mata yang telah dikumpul. Seterusnya, terdapat butang lihat aktiviti terkini. Di halaman ini, sistem akan memaparkan poin bagi barang yang telah dikita semula mengikut jenis barang dan juga masa barangan itu dikita semula. Di paling bawah halaman ini, terdapat butang rumah, kedudukan, kamera dan butang hadiah. Di halaman kedudukan, sistem akan memaparkan kedudukan murid yang paling banyak mengita semula mengikut kedudukan mingguan dan juga bulanan. Kemudian, apabila kita menekan butang kamera, ia akan memaparkan butang take foto yang berfungsi untuk memaparkan bukti barang yang telah dikita semula. Akhir sekali, terdapat butang hadiah. Di halaman ini, sistem akan memaparkan beberapa ganjaran yang dapat ditebus menggunakan poin yang telah didapatkan ketika mengita semula. Bagi ganjaran mingguan, terdapat beberapa barang yang dapat ditebus, antaranya ialah set alat tulis ataupun 3 buah buku tulis. Selain itu, murid juga dapat menebus makanan di kantin menggunakan voucher RM5 dan roti serta air. Manakala untuk ganjaran bulanan pula, terdapat set alat tulis seperti pensel dan watercolour. Terdapat juga voucher yang bernilai RM10. Voucher ini dapat ditebus apabila murid memiliki 1000 poin. Dan akhir sekali, terdapat voucher makanan yang bernilai RM15. Voucher ini dapat ditebus di kantin sekolah ataupun koperasi sekolah. Seterusnya, kita akan menekan butang rumah untuk log keluar daripada aplikasi tersebut. Sekian saja penerangan tentang aplikasi kami. Terima kasih kerana menonton.